Hai, Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana menonton channel saya. So, hari ini saya nak kongsikan dengan anda macam mana nak bayar HRD Corp ya, untuk kita punya levy bulanan. Kita nak generate slip JomPay. Jadi bila kita ada slip JomPay ni, kita boleh bayar menggunakan JomPay dekat dalam kita punya internet banking. Okay, sebagai majikan, jika kita punya pekerja melebihi 10 orang, kita kena register ya untuk bayar HRD. Okay, caranya first kita kena pergi dekat website HRD Corp, masukkan kita punya password, kita punya username dan password. Okay, nak tahu username dengan password kita boleh register dulu ya, baru kita dapat username dan password. Okay, kita boleh buat dekat mana-mana PC je, tak semestinya PC tertentu, cuma kita kena pergi dekat website dia ya. Okay, website dia dekat sini. Saya tunjukkan dia dekat e-Tris ya. Saya besarkan sekejap website dia, kita boleh tengok kat sini ya. e-Tris HRD Corp. Ya. Okay, kita pergi dekat website tu dan kita boleh login, masuk untuk kita generate payslip, slip bayaran menggunakan JomPay. Okay, bila kita masuk bahagian atas tu ada application ya. Sebelah kiri atas ada application. Kita tekan dekat situ dan kita akan nampak ada banyak menu kat bawah tu. Saya besarkan dekat sini. Kita tengok sini ada macam-macam menu. Kita pilih dekat situ form 2, levy form 2, generate e-slip form ya. Tekan dekat situ. Bila kita tekan dekat situ ya, kita akan pergi ke page yang berikutnya. Okay, dekat sini dia akan tunjukkan ya nama company kita semua dengan detail kat situ. Pastikan betul ya. Okey, lepas tu kita tengok tekan dekat butang merah tu, payment type. Okey, payment type tu tekan dekat situ, pilih dekat butang turun bawah tu, tengok dekat situ ambil levy ya, untuk pembayaran levy. Bila kita tekan dia akan bagi peringatan dekat situ. Okey, gaji bulan 9 kita kena bayar levy HRD pada bulan 10. Sama macam KBSP SOXO. Okey, kita tengok ya, button tu dah berubah daripada merah tu kepada detail of levy. Tadi merah tu dekat payment type kan. Okey, detail of levy ni apa kita kena buat? Kita kena tulis gaji bulan berapa. Berapa orang pekerja. Berapakah total pembayaran gaji. Ya, bila kita letak tu, sistem akan automatic generate ya. Dia generate berapa banyak kita kena bayar. Ya, jadi kita tak boleh bayar suka-suka hati lah. Dia akan bagi tahu berapa jumlah yang kita patut bayar dengan jumlah gaji yang kita bagi tahu tadi ya, kita isi dalam form tu. Okey, lepas tu kita tekan next ya, butang kecil next tu. Okey, dia buat confirmation kat situ, pasti tak banyak tu anda kena bayar dengan gaji banyak tu. Kena semak betul-betul lah sebelum tekan okey. Okey, kalau confirm okey, tekan saja okey dan dia akan keluar detail. Kalau tengok butang merah tu sekarang dia dah pergi kepada payment to make. Dia terus pergi kepada payment to make. Tengok dekat situ betul-betul data yang kita buat tu. Okey, kita semak dekat situ kan, levy bayar bulan berapa, levy bulan apa macam tadilah. Bulan September bayar untuk bulan Ogos. Lepas tu kita bayar jenis type apa, levy ke, sebab kita ada juga benda-benda lain. Lepas tu kita tengok jumlah dia. Kalau semua tu betul, baru kita tekan proceed ya. Okey, bila tekan proceed ni kita tengok dekat situ yang kita kena letak declaration. Ada nama, okey, nombor IC. Lepas tu kita kena letak jawatan kita, email address kita yang betul. Ya, kita kena letak semua data-data tu complete. Lepas tu baru kita pergi next step, di mana kita nak bayar. Kita nak pilih JomPay ya. Kita boleh klik dekat JomPay. Sebenarnya banyak je pilihan lain ya. Anda boleh bayar online, boleh bayar cara lain. Tapi kalau kat sini saya ajar untuk guna JomPay slip. Klik dekat JomPay slip dekat situ, dia akan generate JomPay slip. Jadi kita boleh ambil ID yang kat situ. Kita boleh bayar guna bank to you ataupun any banking facilities guna JomPay slip ni. Anda juga boleh hubungi HRD direct ya dengan nombor yang dibagi dalam website dia. Mungkin lagi memudahkan kerja anda lah. Okey, sekian dulu perkongsian daripada saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.